Jom kita dalami sebuah badan global baharu yang cukup kontroversi. Apa sebenarnya Lembaga Keamanan ni dan kenapa penubuhannya mengegarkan dunia diplomasi antarabangsa? Jadi, adakah ini satu langkah berani untuk keamanan dunia? Ataupun, ia sebenarnya satu percubaan untuk merampas kuasa? Kita akan bedah siasat Lembaga Keamanan Donald Trump ni untuk faham sama ada ia jalan menuju kestabilan atau satu tatanan dunia baharu yang dikawal oleh seorang individu. Untuk faham dari mana datangnya lembaga ni, kita kena undur sikit ke belakang, ke waktu selepas Perang Gaza yang dahsyat. Dunia masa tu mendesak supaya ada tindakan, seruan untuk satu plan yang konkret semakin kuat, dan inilah yang membuka ruang untuk satu campur tangan yang cukup dramatik. Kalau kita tengok garis masa ni, nampak jelas betapa pantasnya semua ini berlaku. Daripada cadangan awal hinggalah PBB bagi lampu hijau, detik-detik penting inilah yang membuka jalan kepada penubuhan sebuah badan baharu yang kononnya bertujuan untuk membina semula Gaza. Okey, PBB dah tetapkan sempadan yang sangat jelas. Tubuhkan satu badan sementara dengan satu misi sahaja, iaitu bina semula Gaza. Tolong ingat mandat yang terhad ni ya, sebab ia adalah kunci untuk kita faham kontroversi yang bakal meletus lepas ni. Tapi bila tiba masanya lembaga keamanan ini diumumkan secara rasmi, apa yang dunia saksikan bukanlah satu misi kemanusiaan yang kecil. Sebaliknya, ia sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gah dan sangat berbeza daripada apa yang telah diluluskan oleh PBB. Dan dengan gaya Trump yang kita semua kenal, pengumuman itu memang dibuat dengan penuh gempa. Dia isytiharkan pembentukan lembaga terhebat dan paling berprestij. Satu kenyataan yang kita kata menyediakan pentas untuk satu kejutan besar. Dan di sinilah kita nampak helah umpan dan tukar yang paling jelas. Di satu pihak, kita ada visi PBB, sebuah badan sementara yang fokus pada Gaza. Di pihak lain pula, piagam sebenar lembaga tu, sebuah institusi global yang kekal dan langsung tak sebut pasal Gaza. Jauh betul bezanya kan? Jadi, apa sebenarnya yang ada dalam piagam ni sampai satu dunia jadi risau? Jom kita tengok dengan lebih teliti butiran-butiran kontroversi itu. Perkara pertama yang buat orang terkejut, tanda harganya. Kalau nak kerusi tetap di meja rundingan, harganya $1 bilion. Ini bukan lagi diplomasi, ini dah macam sistem bayar untuk main di peringkat global. Dan siapa yang duduk di puncak kuasa ni? Pengerusinya Donald Trump. Piagam ni bagi dia kuasa yang, wow, memang tak pernah wujud sebelum ni. Dia ada kuasa untuk lantik, pecat, tetapkan semua agenda dan dia juga boleh pilih pengganti dia sendiri. Ini kuasa mutlak, tanpa sebarang semak dan imbang. Dan orang-orang di sekelilingnya, semuanya sekutu rapat Trump dan tokoh-tokoh besar dunia. Ini macam mengesahkan lagi tanggapan yang lembaga ni memang direka untuk bergerak ikut kehendak pengerusinya sahaja. Dah boleh agak kan, pendedahan struktur yang radikal macam ni memang mengejutkan dunia, serta-merta komuniti antarabangsa jadi berbelah bahagi. Perpecahan global ni berlaku dengan cepat dan sangat ketara. Walaupun ada beberapa negara yang terima piagam tu, senarai negara sekutu utama AS yang menolak jemputan tu panjang dan sangat signifikan. Ini menunjukkan ada keretakan yang mendalam dalam pakatan-pakatan tradisional. Perdana Menteri Sepanyol pula menyentuh satu isu yang sangat penting. Macam mana sebuah lembaga yang kononnya diwujudkan untuk bantu Gaza, tapi langsung tak ada seorang pun wakil dari Palestin. Satu kelemahan yang sangat ketara yang ramai anggap sebagai petunjuk niat sebenar lembaga tersebut. Lepas tu, ada lagi drama. Pemimpin Kanada cuma beri amaran sikit je pasal tatanan dunia pimpinan AS yang mungkin akan berakhir dan serta-merta jemputan mereka ditarik balik. Bukan ditolak ya, tapi ditarik balik. Mesejnya sangat jelas, jangan sesekali bangkang. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Adakah lembaga keamanan ni cuma satu lagi organisasi antarabangsa biasa? Atau adakah ia satu cabaran secara langsung kepada keseluruhan struktur kuasa global yang dah kita kenal sejak Perang Dunia Kedua? Para pengkritik berpendapat, inilah matlamat utamanya. Isu Gaza tu mungkin cuma alasan. Matlamat sebenar untuk menggantikan PBB dengan sebuah kelab bayar untuk main, di mana Trump bukan setakat ada kuasa veto, dialah kuasa veto itu sendiri. Simbolisme yang digunakan pun sangat berani. Tengoklah logo baharu lembaga ni. Ia ambil lambang dahan zaitun PBB yang ikonik tu, tapi letakkan pandangan dunia utamakan AS betul-betul di tengah. Ia macam satu pengisytiharan secara visual tentang niatnya untuk menulis semula peraturan global. Jadi kita ditinggalkan dengan satu persoalan yang agak meresahkan. Adakah ini satu evolusi dalam tadbir urus global?
Sebuah badan yang kononnya lebih tangkas dan berkesan, ataupun adakah kita sedang menyaksikan satu percubaan berani untuk mengetepikan seluruh tatanan antarabangsa demi sebuah tatanan yang dikuasai oleh kehendak seorang individu? Masa depan kerjasama global mungkin bergantung pada jawapan kepada soalan ini.